Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zunrain, selaku moderator pada petang ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada petang ini kita masih diberikan nikmat iman dan Islam. Dan seterusnya kita masih diberi kesempatan menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah bagi kita nikmat sekali lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan, dan insya-Allah akan beberapa hari sahaja lagi kita akan masuk ke 10 malam terakhir, insya-Allah. Kita kembali ke rancangan fikir dan zikir sebelum berbuka. Anjuran daripada KS Pro Club Sahabat Profesional dengan kerjasama daripada Benson. Jadi tajuk kita pada petang ini adalah halalkah bazar Ramadan. Bila kita dengar tajuk ni, soalan pertama kita fikir, ada yang haram ke? Macam tu. Jadi untuk kita tahu konteks perkongsian pada petang ini, kita akan dengarkan satu tajuk, satu perkongsian daripada penceramah kita, iaitu Tuan Aiz. Maaf. Kita akan dengar daripada Tuan Aizuddin Haji Zakaria, selaku pengasas HAL Fintech Advisor. Jadi insyaAllah tanpa membuang masa, saya serahkan perkongsian pada petang ini kepada Tuan Penceramah, insyaAllah. Terima kasih kepada Ustaz Zunrain. Terima kasih diucapkan juga kepada penganjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk berada dalam 10 malam terakhir Ramadan, dan saya pasti para penonton sekalian sedang bersemangat. Malah ada yang sudah tempat iktikaf di masjid-masjid berdekatan. Berkenaan tajuk yang diberikan, iaitu halalkah bazar Ramadan. Pertama, kita perlu tahu dan faham berkenaan tentang definisi halal itu sendiri. Jika kita rujuk kepada Dewan Bahasa dan Pustaka, halal membawa maksud dibolehkan. Tetapi ada juga terutamanya waktu raya, halal ini bermaksud diberi kemaafan. Kadang-kadang kita salah minta halal makan dan minum. Dulu masa kecil, kenapa kita kata halal makan dan minum? Kita pergi rumah orang, kita minta halalkan makan dan minum. Jadi halal tu maksudnya dimaafkan. Dan ada juga dimasukkan dalam Dewan Bahasa dan Pustaka adalah sah. Sebagai contoh, anak halal, anak yang sah taraf. Sebaliknya ada anak haram ataupun anak yang tidak sah taraf. Dan ada juga diberi maksud sebagai ditegah. Sebagai contoh, perhubungan yang tidak halal antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim. Jadi perkataan tak halal itu maksudnya ditegah. Perkataan halal ini pula adalah diambil daripada perkataan bahasa Arab yang disebut sebagai halla yahillu hillan, yang membawa erti membebaskan, melepaskan, memecahkan atau membolehkan. Jadi untuk kita faham berkenaan definisi halal ini, kita kena tengok definisi sumber yang kita ambil, iaitu daripada bahasa Arab. Dan kita juga perlu faham daripada definisi kamus bahasa dan pustaka ataupun bahasa Melayu itu sendiri. Jadi membawa maksud apakah bazar Ramadan ini dibolehkan ataupun dapat membebaskan ataupun boleh kita kunjung.
Definisi halal ini juga kita perlu lihat diambil daripada Al-Quran itu sendiri. Apabila Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat 168 sehingga 169 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini Allah menyebut, wahai manusia, makalah kamu daripada apa yang ada di bumi ini dan janganlah kamu yang halal lagi baik. Jadi perkataan disebut halalan thayyiban itu. Jadi perkataan ini membawa konotasi yang berbeza. Maksudnya satu perkara yang dibolehkan malah lagi baik. Jadi kita diperintahkan untuk mencari makanan yang halal lagi baik ataupun thayyiban tadi. Jadi lagi baik ini ataupun thayyiban tadi kita boleh bawa, kita boleh maksudkan, kita boleh faham sebagai satu quality standard. Dan dalam perkara ini juga kita kena bincangkan daripada segi halal versus halal certification. Sebagai contoh, jika mak ataupun isteri kita masak di rumah, ia adalah halal untuk dimakan. Kan? Kadang takkan kita nak kata mak ini tak halal kan. So mungkin terus kena penampar Turki ataupun tendangan tanpa bayang. Versus halal certification ataupun bila kita pergi ke satu tempat, kedai dan sebagainya, kita nak tahu, kita nak sampai tahap yakin bahawa makanan itu betul-betul benar-benar halal. Kalau di rumah mungkin sembelih dengan cara mengikut syarak. Ataupun kalau kita mak kita atau isteri kita pergi keluar beli barang ada logo halal. Ataupun barang-barang lain dan sumber. Kena ingat, halal ni bukan dalam bab makan sahaja, tetapi meliputi kepada perkara untuk memperolehi atau mendapatkan makanan tersebut. Jadi bila bukan emak ataupun isteri kita yang masak ataupun orang yang kita tahu memang dia masak makanan yang halal. Sebagai contoh, di kampung kita ada sebuah restoran roti canai. Memang ada wujud sebuah restoran roti canai dan kita tahu dibuka oleh Pak Haji contoh. Mungkin dah 5 kali pergi haji. Dan kita yakin semua yang dijual di situ adalah halal. Jadi halal yang melibatkan bila ke bazar Ramadan ni kita tengok banyak gerai-gerai. Kadang lebih 100, 200 gerai. Jadi yang mana kita tak pasti siapa penjual dia, di mana dia duduk dan siapa owner dia. Itu pun tak tahu. Sotong tetapi berulat, tidak thayyiban, tidak baik. Jadi kita tak boleh makan. Ataupun ayam golek yang tak berapa kita tak pasti kualiti dia dalam ini. Yang kedua, apakah kita pasti baru-baru ini ada isu kartel daging yang mana mereka import daging daripada luar, kemudian mereka repack atau rebatch balik dengan logo halal di Johor. Jadi kita tak pasti sama ada
daging yang tak diketahui sumbernya, sama ada halal disembelih mengikut syarak ataupun sebaliknya. Dan halal ini juga perlu kita lihat daripada segi financing ataupun bagaimana mereka memperoleh makanan asas tersebut. Jadi perkara ini akan melibatkan sama ada pinjaman secara Islamik ataupun konvensional ataupun riba. Malah lebih membimbangkan apabila melibatkan pinjaman alung-alung yang tentunya mengenakan charge interest yang begitu tinggi. Topik yang diberikan bukan bermaksud untuk mengatakan bahawa apa yang dijual di bazar Ramadan tidak halal. Sebab dalam ayat 168 surah Al-Baqarah tadi juga, jika dilihat daripada tafsirnya, di firman Allah ini dikeluarkan disebabkan ada satu golongan yang mengatakan bahawa tidak boleh makan unta betina ataupun disebut bahirah. Bahirah ini adalah unta yang beranak 5 kali dan anak kelima itu jantan. Jadi unta betina tersebut haram dimakan. Jadi Allah turunkan ayat ini mengatakan bahawa apa yang halal, yang telah dihalalkan oleh Allah SWT adalah halal. Tiada siapa yang boleh mengharamkannya. Tetapi kita tengok sisi daripada segi isu-isu yang berlaku sebelum ini sebagai contoh yang telah dibangkitkan isu Chef Amar. Sebagai contoh, Chef Amar di USJ 4 mengatakan bahawa gerainya disihir. Dan sihir ini juga tentunya melibatkan peniaga-peniaga lain. Dan perkara syirik ini adalah dosa yang paling besar dalam Islam. Apabila mereka mengharapkan selain daripada Allah SWT. Dan perkara ini juga tidak perkara yang haram. Bukan perkara yang halal. Jadi kita agak sedih sebab perkara ini masih lagi berlaku pada tahun 2022 ini. Dan dibimbangi perkara ini akan memberi satu sudut pandang yang negatif, terutamanya kepada golongan bukan Islam. Jadi dalam bazar Ramadan tu yang kita tahu adalah satu tarikan, terutama kepada pelancong, kepada untuk datang ke negara Malaysia. Tetapi apa yang sebaliknya berlaku, kita lihat pertama makanan, kualiti makanan yang ada. Dibimbangi juga bagaimana status halal. Sebab kadang kalau kita pergi bazar Ramadan, kita tak nampak logo halal. Ini yang saya pelik. Kadang-kadang baru ni di bazar Ramadan USJ 4, Datuk Bandar baru turun untuk perkenalkan pembayaran tanpa tunai. Tetapi sepanjang kewujudan bazar ni, saya tak pernah nampak ditekankan logo halal pada setiap gerai-gerai yang ada. Tapi kalau kita nak kepastian, biasa kalau kita tengok Melayu, Islam, kita ada keyakinan. Tetapi apa yang berlaku, yang kita harapkan supaya agar makanan yang dijual itu halal dan berkualiti, halalan thayyiban. Jadi perlu kepada third party tadi. Jadi third party tadi untuk mengesahkan kualiti sesuatu makanan. Jadi dalam industri makanan kita ada yang paling rendah mesti, kita ada GMP, kita ada HACCP, dan paling tinggi BRC, ISO dan sebagainya. Jadi bila ada logo berkaitan kualiti tadi, kita yakin bahawa ada audit ataupun pengawasan daripada pihak ketiga. Sebab yang masak itu bukan ibu kita ataupun isteri kita ataupun keluarga kita yang kita kenal. Jadi kita perlukan kepada
pengawasan. Kadang-kadang kita tengok bila di bazar Ramadan ini juga kita tengok ada peniaga-peniaga baru yang kita tak kenal, bukan daripada orang tempatan, tetapi mereka yang baru nak mudahkan usaha mereka untuk dalam perniagaan. Jadi nasihat ataupun tips yang mungkin boleh kita kongsikan dengan peniaga-peniaga baru di bazar Ramadan agar mereka menjaga bekalan rantaian makanan halal yang mereka jual. Sebab kalau kita ikutkan dalam halal supply chain ada 3 kategori. Pertama, retail. Pembelian itu kita perlu pastikan kita beli daripada produk-produk yang mempunyai logo halal. Jika produk tersebut barang yang bentuk natural ataupun tumbuh-tumbuhan, itu dibolehkan. Tapi barang-barang yang lain seperti itu, seperti yang melibatkan pemprosesan, keutamaan perlu diberi kepada produk-produk ataupun bahan-bahan yang mempunyai sijil halal yang sah daripada, jika di Malaysia, JAKIM lah. Jika daripada luar negara adalah badan-badan persijilan halal yang diiktiraf oleh JAKIM. Yang kedua, kita perlu pastikan tempat penyimpanan bahan-bahan mentah tadi dijaga daripada segi kebersihan dan juga daripada segi contamination dengan bahan asing. Dan yang ketiga, dari segi transport. Transport ini kadang-kadang kita perlu beri perhatian sama ada lebih baik kalau kita sendiri mempunyai kenderaan tersebut berbanding daripada kita memberi kepada pihak ketiga ataupun sebagainya. Kerana transport ini kita tak pasti, tak tahu barang apa yang dibawa sebelum tu. Tapi kalau tuan-tuan ada mekanisme yang boleh mengatakan barang tersebut membawa makanan, bahan mentah yang halal, tak mengapa. Sebab kalau dalam di masyarakat kita, sebagai contoh 7-Eleven, mereka menjual minuman keras ataupun arak yang tentunya haram. Jadi kalau transport, kita gunakan transport company yang menawarkan servis kepada 7-Eleven, tentunya ada unsur syubhat di situ. Jadi untuk peniaga baru, 3 benda ni kena jaga. Pertama, dia punya retail, maksudnya pembelian barang-barang mentah. Keutamaan mestilah diberikan kepada bahan yang mempunyai sijil halal, terutamanya dalam isu penyembelihan ayam, daging dan sebagainya. Seterusnya, kita perlu tahu juga definisi, saya sentuh sikit bazar lah. Kebanyakan bazar kita dikawal selia oleh local government ataupun PBT lah, pihak berkuasa tempatan. Dan bazar ini kalau kita tengok dalam Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka adalah bahagian kota tempat membeli belah pasar ataupun deretan kedai, kelompok peniaga kecil. Itu adalah dinamakan bazar. Jadi tanggungjawab untuk memastikan makanan itu halal bukan sahaja terletak kepada pihak berkuasa, tetapi kepada peniaga itu sendiri. Tanggungjawab sosial kita untuk menyediakan makanan yang halal lagi baik. Dan mungkin boleh diajukan juga kepada pihak berkuasa tempatan untuk memastikan penjual-penjual ini menghadiri kursus-kursus halal di peringkat kompetensi ataupun di peringkat kesedaran. Selain daripada kursus food handling dan suntikan typhoid. Kebanyakan peniaga tahulah macam mana kita nak apply ataupun nak mohon untuk dapatkan lesen menjual di bazar Ramadan. Antara yang mereka minta suntikan typhoid, menghadiri kursus makanan ataupun syarikat yang didaftarkan di SSM. Mungkin pihak berkuasa perlu tingkatkan lagi
pada masa akan datang untuk menetapkan agar peniaga-peniaga ini yang jumlahnya ramai untuk menghadiri kursus-kursus halal di peringkat kompetensi dan juga peringkat kesedaran. Agar bazar Ramadan ini dapat terus menjadi tarikan pelancong dan kita juga dapat menarik minat golongan bukan Islam untuk bersama berkongsi makanan, juadah dan sebagainya. Dan kadang-kadang kalau kita tengok bazar Ramadan ni, saya nak recap balik, jarang kita jumpa yang ada logo halal, yang mempamerkan logo halal. Dan sepatutnya, dan ada komen yang mengatakan bahawa makanan di bazar Ramadan semakin mahal. Jadi peningkatan harga itu perlu selari dengan kualiti makanan yang ditawarkan oleh peniaga-peniaga. Nak letak dalam RM100 ke, RM200 ke, tetapi inisiatif ataupun di pihak peniaga itu sendiri perlu menawarkan makanan yang berkualiti tinggi, yang bermanfaat dan thayyiban kepada pengguna, supaya pembeli dapat selain daripada berlaku interaksi aktiviti ekonomi di antara pembeli dan peniaga, juadah ataupun berbuka iftar itu ada dia punya keberkatan berbanding daripada peniaga yang sambil lewa, yang tidak memberi penekanan kepada kualiti makanan yang halal dan baik ataupun thayyiban tadi. Jadi setakat itu saja daripada saya serahkan kembali kepada Ustaz Zulnurain jika ada soalan, tambahan dan sebagainya. Terima kasih kepada Ustaz. Terima kasih kepada Tuan kerana atas perkongsian tadi. Sebenarnya saya juga bukan Ustaz lah. Saya panggil Tuan juga. Menarik perkongsian yang Ustaz cakap tadi. Sebab bila kita tengok tajuk dia, kita ingatkan maksud halal yang secara pada tajuk adalah halal yang tipikal lah pada orang Islam. Maksudnya halal atau haram. Maksudnya dari segi macam tu sajalah. Tapi apa yang Ustaz kongsi pada petang ini itu sangat dalam dan pada saya cukup detail lah dan santai untuk kita punya perkongsian petang. Kalau daripada saya rasa tak ada soalan lah. Tapi di ruangan komen saya tak pasti kalau ada soalan. Ustaz ya. Okey, betul. Kalau ikut di ruangan komen, rasanya tak ada apa-apa soalan. Okey Ustaz, saya ada satu lagi nak tambah Ustaz. Satu perkara yang mungkin tidak halal di bazar Ramadan ini adalah satu apa yang disebutkan sebagai pembaziran tu. Kadang-kadang kita tengok bazar Ramadan, bulan Ramadan ni kita boleh berjimat sebab kita makan hanya 2 kali. Sahur dan iftar. Dan mungkin kalau ada yang pergi moreh di masjid dan sebagainya lah. Okay. Tetapi sebenarnya bulan Ramadan ni bukan bulan yang kita boleh melakukan penjimatan. Sebab bila kita pergi ke bazar Ramadan, objektif kita beli makanan untuk keluarga. Kan? Jadi bila kita pergi untuk keluarga tu, kita jumpa ada 100, ada deretan kedai-kedai ataupun dipanggil bazar tadi. So kita beli satu, harga dia RM10, air oren. Lepas tu kita pergi kedai depan, ada air tebu kan, beli lagi RM10.
Air saja. Kan air besar kan? RM10, RM10 besar. Keluarga contoh anak ada 3. Isteri 1 lah kan. Jadi air dah ada 2 bekas, dah ada 2 plastik. Pergi depan sikit anak minta air, tengok kala-kala pelik-pelik sikit air bandung campur cincau. Beli air lagi. So RM30 untuk air. Jadi bawa balik Air rumah, saja. air saja. Tak habis. Dan buang. Jadi ini satu pembaziran perkara yang pembaziran ni Allah sebut dalam Quran, wala innaka nal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Saudara kepada syaitan. Jadi ini satu perkara yang tidak halal melibatkan pembaziran. Sedangkan disebut dalam falsafah puasa itu kita berkongsi rezeki ketika iftar. Itu yang dikatakan sebagai iftar jama'i tadi. Maksudnya malaikat akan berdoa sepanjang kita melakukan iftar jama'i tadi. Adapun kita beli, kita berbuka beramai-ramai di masjid. Itu tak mengapa. Tapi apa yang jadi pada hari ini, kita beli benda yang bukan keperluan. Kita perlu untuk 5 ahli keluarga, patut 1 bekas air saja. Tapi kita beli sampai 3. Jadi dah ada berlaku pembaziran di situ. Yang mana pembaziran ini adalah satu sikap yang dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu perkara yang tak halal lah Ustaz. Boleh kata haram dan perlu ditinggalkan, terutamanya dalam bulan Ramadan. Sebab mengikut kepada Persatuan Pengguna Pulau Pinang, berlaku pembaziran makanan sebanyak 10,000 ke 20,000 tan pada bulan Ramadan. Jadi ini kita nampak pembaziran yang jelas, dan mungkin pihak berkuasa ataupun boleh membincangkan bagaimana untuk menyelesaikan pembuangan makanan ini, pembaziran makanan ini di pihak peniaga dan juga pihak pembeli. Sebab kita beli kadang-kadang hujan, kurang pembeli datang. Jadi apa yang akan dibuat oleh peniaga tersebut? Mereka ada 2 pilihan, sama ada mereka simpan untuk esok ataupun mereka sedekah. Last sekali tak ada, buang. Jika 2 pilihan ini tak ada, mereka akan buang. Jadi kita bimbangkan sebab masih lagi berada di dalam kerangka pembaziran tu. Dan pembaziran ini kita tahu dan kita faham adalah daripada bisikan-bisikan syaitan tadi. Okey Ustaz. Betul kan? Okey. Menarik apa yang Tuan kongsikan tadi, yang mana daripada Jabatan Pulau Pinang mengatakan pembaziran dalam bulan Ramadan ini lebih daripada bulan-bulan lain. Maksudnya bila secara logiknya sepatutnya bulan Ramadan ni adalah sepatutnya pembaziran tu berkurang. Sebab puasa kan. Makan cuma 2 kali, 3 kali saja. Dengan masa yang singkat sepatutnya pembaziran semakin kurang. Tapi data yang menunjukkan lebih. Jadi sesuatu yang pelik lah, dan patut kita muhasabah baik pengguna ataupun penjual ataupun pembeli. Jadi terima kasih kepada Tuan Aizzuddin. Kita ada soalan, tapi Tuan boleh lagi ke? Boleh Tuan. Boleh Ustaz. Kita saya inginkan satu je lah soalan ni, sebab dia pukul 7. Satu je soalan daripada Wan Taufik. Saya nak tanya, yang mana lebih baik, pergi kedai tepi jalan yang tak ada tanda halal atau pergi KFC yang ada tanda halal tapi makanannya fast food? Okey, jadi kita kena lihat dia ada 2 perbandingan. Pertama, KFC yang menawarkan makanan halal dan berkualiti tinggi. Yang kedua, di kedai jalanan yang kita pasti kita kenal peniaga dia. Mereka menjual, kita kenal mereka adalah orang yang baik, akan membeli barangan yang bahan mentah yang halal, dan mereka berkenaan kualiti. Kita kena tengok bagaimana mereka menguruskan. Apakah mereka mempunyai
prosedur kualiti tertentu. Sebagai contoh, pakai sarung tangan simple. Cara nak tengok ataupun nak, kadang gerai jalanan ni masak lagi sedap daripada fast food yang lain. Kan? Tapi kita sebagai, dan kita, saya sendiri pun suka beli. Sebagai contoh jambu tepi jalan kan. Sebab kita kadang malas nak potong jambu. Jambu batu tu, nama pun jambu batu kan, susah nak potong. Tapi ada orang jual jambu potong di jalanan. Jadi apa yang kita perlu lakukan, sebab kata perkataan tadi adalah baik. Jadi kita tentukan bagaimana mereka mengikut prosedur kualiti mereka sendiri. Sebagai contoh, mereka pakai sarung tangan. Potong jambu guna sarung tangan. Jadi kita dah tahu, maksud dia mereka mempunyai prosedur kualiti mereka tersendiri. Kalau contoh tadi diberikan KFC dan juga saya boleh katakan yang menjual ayam goreng lah. Ayam goreng, contoh ayam goreng Cheeky Heart. Sebab dia punya spice tu dia berlainan daripada KFC. Kadang KFC ni bila dia ada dua je. Nak original ke spicy kan. Jadi standard diorang memang dah ada untuk ini, standard untuk original dan standard untuk spicy. Dia tak ada lebih. Tapi bila kita pergi ke gerai jalanan ni, mereka spice mereka berlainan. Dan kata lebih orang kata dekat di hati lah kan. Bila kita rasa sedapnya kan. Jadi bila kita pergi ke gerai, kita kenal. Kadang gerai jalanan ni owner dia sendiri, pemilik sendiri yang jaga. So kita boleh tahu bagaimana mereka outsource. Kita borak lah dulu kan. Sebab kat KFC tak boleh nak borak, nanti beratur panjang. So bila jalanan ni, gerai tepi jalan ni kita borak tanya, jadi kita yakin. Wah, alhamdulillah. And then kita tengok ada prosedur kualiti. Prosedur kualiti kalau ikut food handling, sebab Halfintech Advisor dia juga menawarkan kursus food handling. Jadi dia ada berapa peralatan kita kena tengok. Pertama, apron. Yang kedua, sarung tangan. Yang ketiga, kita tengok ada tempat basuh tangan. Itu je. Itu and then the storage tu cantik lah. Tidak, storage tu maksud dia tak letak makanan yang terdedah kepada bahan asing tadi. Harap menjawab, Ustaz. Okey. Terima kasih atas jawapan Tuan Aizuddin. Jawapannya sangat praktikal lah. Saya boleh kelaskan jawapan yang praktikal. Kalau contoh ada peniaga yang mendengar sekarang ni, mungkin dia boleh ambil iktibar. Dan kalau dia nak start peniaga pun mungkin boleh ambil tips-tips yang Tuan Aizuddin share. Jadi insyaAllah, terima kasih kepada Tuan Aizuddin atas perkongsian pada petang ini. Saya selaku moderator, minta maaf sekiranya ada kekurangan daripada pihak kami pengajar sebab sepanjang menjalankan program ini. Makluman program Belajar Ramadan Insan 2022 Anjuran Kelab Sahabat Profesional dengan kerjasama rakan strategik NGO Pertubuhan Sahabat Pendidik Islam Selangor Pensel, Pertubuhan Profesional Muslim Malaysia PPMS, bermula daripada 1 Ramadan hingga 30 Ramadan. Ada beberapa slot ataupun program yang dijalankan. Yang pertama, sumbangan tip Ramadan kepada yang memerlukan. Yang kedua, tazkirah sembahyang, zikir dan zikir sebelum berbuka puasa setiap hari daripada pukul 6.30 hingga pukul 7 malam di page TSO dan juga Pensel. Seperti yang baru kita jalankan sebentar tadi lah. Yang ketiga, gegar sahur. Yang keempat, edaran bubur lambuk. Dan yang terakhir, berbuka puasa. Sumbangan boleh disalurkan kepada link yang disediakan di ruangan komen. Pengguna boleh mengemaskini maklumat program jelajah Ramadan Insan. Slot program berjalan lancar seperti edaran bubur lambuk, gegar sahur, lahan tip berbuka. Ramai hampir 100 penerima telah menerima manfaat di Ramadan. Terima kasih diucapkan kepada para penyumbang dan kita masih membuka peluang untuk menyumbang di pautan yang disediakan di ruangan komen. InsyaAllah itu sahaja perkongsian untuk pada petang ini. Kita jumpa pada hari esok pada pukul 6.30 juga di page KS Pro. Aku tahu lihaza. Assalamualaikum